Pada saya, ini bukannya skim penjualan SIM. Sebenarnya ini adalah satu cara saya untuk memberi panduan dan bimbingan kepada masyarakat cara untuk menambah pendapatan supaya dengan penambahan pendapatan ini mereka dapat memperbaiki hidup mereka. Kepada budak-budak sekolah, dapat duit tambahan untuk beli benda-benda yang mereka inginkan. Untuk budak universiti, dapat duit tambahan untuk menampung perbelanjaan mereka semasa belajar. Untuk anak-anak muda, untuk mendapat wang tambahan untuk menyediakan ataupun membeli aset-aset utama, contoh kereta, motosikal dan juga persediaan untuk berkahwin. Okay? Untuk yang mereka baru berkahwin, ada anak kecil, duit tambahan supaya mereka dapat menyediakan kehidupan yang lebih selesa kepada keluarga mereka, kepada suami isteri yang ada anak yang bersekolah, supaya mereka dapat pendapatan lebih untuk memastikan dapat memberi sokongan kepada anak-anak mereka ataupun memberi peluang pembelajaran yang baik kepada anak-anak mereka. Dan juga dengan adanya duit tambahan itu, mereka boleh memberi rumah yang lebih selesa di kawasan yang lebih selesa. Mereka boleh membeli kereta yang lebih selesa, dan mereka juga boleh menyediakan infra yang patut ada untuk zaman sekarang ni.